Okay guys, so semalam aku baru post video pasal anak aku hampir kena colik tu. Korang ingat tak? Aku ceritakan situation. Lepas tu ada banyak positif komen yang macam suruh redakan keadaan dan sebagainya. Ada juga negatif komen guys. Aku jumpa ada satu komen ni memang sumpah kurang hajar gila-gila. Kalau aku jumpa kau kat depan-depan, aku tak bagi banyak can tau. Memang aku sepak kau. Okay, aku dah jadi mak-mak ni, aku jadi sensitif sikit tau. Kau kalau nak hina aku, kalau kau nak kacau aku, nak kacau emosi aku, ataupun kau nak perhatian aku, tak apa, aku faham, aku tak kisah. Tapi ni kau cakap anak aku, anak luar nikah, kau memang kurang hajar. Ni sudah aku cakap dengan kau. Aku dapat komen yang kurang hajar gila. Ya Allah, aku tak boleh terima komen tu. Kalau aku jumpa kau, sumpah kau jangan sampai kau muncul kat depan muka aku. So aku dapat komen ni. Mula dia cakap bulan anak haram. Bulan tu anak aku. Dia cakap anak aku anak haram. Lepas tu dia kata anak aku anak luar nikah. And then dia kata tu pun nak buat video.